الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على صلى الله على محمد. 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 صلى الله على من صلى الله على محمد. 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 صلى الله محمد. صلى الله على 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 محمد. صلى
الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, bersihkanlah qalbu kami, rohani kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, kebukakanlah pintu hati kami, kepahaman kami, ya Allah. Berikanlah kami kepahaman demi kepahaman, pemukaan demi pemukaan, limpahan demi limpahan, futuhat demi futuhat daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah hati kami, hati yang sentiasa berhubung dengan-Mu, ya Allah. Jadikanlah jiwa kami, jiwa yang sentiasa merasai, ya Allah, ketenangan, kebahagiaan, keasyikan, ya Allah, dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, cahayakan kalbu kami, cahayakan jiwa kami, cahayakan rohani kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkati kami, ya Allah. Kau rahmati kami, ya Allah. Kau berkatilah majlis pada pagi ini, ya Allah. Kau jadikanlah asbab, ya Allah, dengan kehadiran kami dalam majlis ini. Kau menutup segala keaiban-keaiban kami. Kau gugurkan segala dosa-dosa kami. Kau hapuskan dan Kau padamkan segala dosa-dosa kami pada buku amal kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang ikhlas. Jadikanlah hati kami hati yang jujur dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami tidak ada daya upaya dan kami tidak ada kekuatan, ya Allah. Kami lemah, kami dhaif, kami jahil, kami bodoh, ya Allah. Bimbinglah kami, pimpinlah kami, ya Allah. Didiklah nafsu kami, diamkan nafsu kami dalam takdir-Mu, ya Allah. Diamkan nafsu kami menerima segala apa ketentuan daripada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kami hamba yang sentiasa redha dengan apa yang berlaku dalam hidup kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Ta'ala berikan keizinan kepada kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, dan kita Ada Ustaz mana-mana handphone ke? Handphone? tes. Saya kena pegang. Tak pegang. Boleh je sekali ni okey je. Tes. Tak apa. Bismillah. Sekali lagi.
Kecil sikit buat. Kalau boleh kecilkan volume kat situ tak? Tapi tu dia ada volume minus. Minus plus. Ya. 35, 34, Okey. Terus. 30. Tes. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu dan kita dapat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan ya lebih kurang kita cuti dan pagi ini kita sambung balik kitab Muhammad Syariat dan Hakikat Suatu Pemurnian. Ahlan wa sahlan, selamat datang, khususnya mungkin ada kalangan yang kali pertama hadir secara fizikal dan yang juga yang mengikuti secara online. Jadi untuk makluman khususnya ahli jemaah ataupun keluarga yang kali pertama hadir ataupun masuk kelas ini adalah kelas bulanan kita. Kelas bulanan kita di sini kita menggunakan kitab yang ditulis oleh Ayahanda Walid Ibrahim Al-Malik. Dan pada hari ini kita masuk pasal yang kelima. Bab yang kelima iaitu tajalli. Dalam beberapa siri pertemuan telah kita huraikan pasal yang pertama iaitu hembusan ruh. Pasal yang kedua, ruh adalah rahsia Tuhanmu. Pasal yang ketiga, ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang keempat ialah Nur Muhammad. Jadi untuk makluman semua, setiap kelas yang kita jalankan itu ada rakaman. Ada rakaman nanti mungkin bagi mereka yang nak cuba dengar kembali pengajian daripada siri yang pertama sampailah selesai pasal yang keempat nanti kita akan berikan insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita masuk pasal yang kelima iaitu tajalli. Dan yang pertama saya juga mengucapkan rasanya tidak lewat lagi walaupun dah habis Syawal, selamat hari raya, maaf zahir batin, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita laksanakan dalam bulan Ramadan yang baru lepas Allah Ta'ala terima dan Allah jadikan seluruh ibadah kita dalam bulan Ramadan mengangkat jiwa kita, rohani kita, membukakan lagi pengenalan tentang diri kita sehingga benar-benar jiwa kita berada pada jiwa yang memiliki sifat kehambaan dan kefakiran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mohon maaf di atas kelewatan pada hari ini. Lebih kurang 1 jam kelewatan. Sepatutnya kelas jam 9 namun atas beberapa kesulitan maka terlewat dalam 1 jam. Dan ada hikmahnya dalam terlewat 1 jam tu. Dalam perjalanan tadi saya dapat panggilan daripada Ayahanda Walid lebih kurang 1 jam juga bercakap dengan dia daripada PSP sampailah dekat simpang sini untuk jadi cakap melalui telefon adalah beberapa hal-hal perbincangan begitulah. Pasal yang kelima, terdapat ungkapan atau tulisan Sufi kalangan para wali Allah. Kalangan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersifat isyari. Jadi ulama-ulama Sufi ini ada ungkapan-ungkapan mereka, ada perkataan-perkataan mereka yang mana ia perlu ditakwilkan, yang perlu kita mendapat pencerahan daripada ahlinya.
Karena orang sufi ni dia berbicara dengan apa yang Allah Ta'ala bicara dengannya. Para arif billah, para kekasih Allah, orang yang hatinya bersih, dia akan berbicara dengan apa kalam, apa bicara yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa-bahasa mereka itu bahasa-bahasa yang bersifat isyari, yang mana tak boleh kita faham secara zahir. Banyak maksud di sebalik perkataan mereka, ungkapan mereka itu banyak makna dan banyak maksudnya. Dan orang sufi ni bahasa-bahasanya penuh dengan simbolik-simbolik. Dan yang perlu kepada kefahaman yang baik. Maka apabila kita salah memahami kalam-kalam mereka ini tanpa ada takwilan, tanpa kita mendengar yang maksud yang dikehendakinya, ia boleh menyebabkan kufur. Kalau kita pegang zahir semata-mata, kufur. Maka pada sisi zahir, kalam mereka itu salah. Di sisi disiplin ilmu, khususnya ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu sifat 20, kalam-kalam mereka itu kalam-kalam yang kalau kita pegang pada zahir, ia kufur, sesat. Anallah, contoh, aku Allah, ataupun Allah berada dalam jubahku, Allah berada dalam poket jubahku. Ini kan kalam-kalam yang penuh dengan yang membawa kepada makna kufur. Berarti Allah itu zat yang berdiri, zat yang berjisim. Sedangkan Allah ni laisa kamitslihi syai'. Allah tidak berjirim, Allah tidak berjisim, Allah tidak mengambil tempat, Allah tidak terikat dengan masa, Allah tidak mengambil ruang. Namun kalam-kalam ini kalam-kalam yang penuh dengan syubhah. Kalam orang sufi ini kalam-kalam yang penuh dengan syubhah. Penuh dengan syubhah dalam arti kata yang lain, bahasa mereka itu bahasa isyari. Namun apabila kita duduk dan kita mendengar pencerahan, kita mendengar daripada huraian-huraian sufi, dia ada makna yang lain. Nak menunjukkan kedekatan, nak menunjukkan penceritaan Allah pada dirinya, nak menunjukkan kehampiran, nak menunjukkan betapa rapat dirinya, menyatunya dia dengan Allah. Menyatu di sini dalam bentuk zauki, menyatu dalam bentuk perasaan. Bukan menyatu dalam bentuk nisbah zat, tidak. Nanti bab yang seterusnya kita akan bincang apa itu ittihal, apa itu ittihad dan apa itu hulul. Pada bab yang ke-6 akan membicarakan tentang ittihad dan hulul. Jadi orang sufi ini, mereka ini Allah buka rahsia-rahsia Allah, dibukakan tentang ahwal-ahwal, hal-hal apa yang dibukakan dalam kalbu mereka, mereka berbicara dengan apa yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mustasyabihat. Kalam-kalam mereka ni kalam-kalam mutasyabihat. Kalam-kalam yang ada penyerupaan, tasbih, kesamaan Allah itu dengan makhluk yang boleh membawa pada syubhah. Lantaran kesukaran untuk mereka menyatakan secara jelas dan ilham dan inkishaf dalam bahasa umum. Jadi apa yang mereka dapat, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, sehingga mereka nak cari perkataan yang sesuai untuk dilafazkan, itu yang mereka terpaksa ambil contoh-contoh yang dekat. Sedangkan itu pun apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka lafazkan, itu pun tidak lagi membawa sepenuhnya dengan apa yang Allah Ta'ala buka kepada mereka. Boleh faham? Kerana orang hatinya bersih, dia tersingkap, terbuka mata hatinya, terbuka mata rohaninya. Sehingga tersingkap itu dia dapat memandang akan kenyataan-kenyataan Allah.
Dia memandang akan segala tajalli Allah. Dia melihat penampakan tersingkap. Dia memandang tajalli Allah pada diri dan alam ini. Maka di sana ada 4 tajalli. Ada mereka yang dibukakan oleh Allah mata hatinya lantaran dengan jalan penyucian, dia bersihkan qalbunya, dia bersihkan jiwanya, dia bersihkan rohaninya, sehingga Allah Ta'ala buka dan Allah Ta'ala singkap. Dia memandang akan tajalli Allah pada tajalli af'al, iaitu perbuatan. Dia memandang lagi, terbuka lagi, tersingkap lagi. Dia memandang akan tajalli Allah pada martabat asma. Dia memandang tajalli asma Allah pada diri dan alam ini. Semakin mendalam lagi perjalanannya, semakin kuat lagi limpahan rohani yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Maka terbuka lagi pada martabat tajalli, pada martabat sifat. Dia memandang diri dan alam ini semuanya adalah tajalli kenyataan tajalli sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dibukakan lagi. Semakin dalam lagi perasaannya, kekuatan rindunya, semakin bersih lagi rohaninya, sehingga dia memandang akan tajalli zatnya Allah Ta'ala pada diri dan alam ini. Semuanya dalam bentuk tajalli. Bukanlah zat Allah itu, tidak. Kerana hakikat zat, seperti mana kita bicara dalam sebelum ni, tidak siapa pun, la tudrikuhul absar. Hakikat zat ni tak mampu nak dicapai. Itu wilayah khusus akan hakikat zat. Tak sampai, panca indera kita tak mampu nak mencapainya. Dan tidak boleh nak digambarkan akan hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun Allah Ta'ala nak cerita tentang dirinya. Allah Ta'ala nak cerita tentang dirinya, maka Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini. Allah Ta'ala ciptakan alam ini, Allah Ta'ala ciptakan insan, tidak lain Allah Ta'ala nak cerita tentang keagungannya. Maka kita ini dan alam ini semua adalah penceritaan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya nak nyatakan tentang kehebatan Allah. Tidak terlepas sikit pun apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada alam ini, tidak ada satu pun yang terlepas, yang tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nyatakan pada saya, apa yang tidak ada kaitan dengan Allah? Tidak ada. Senaraikan kepada saya, ada tak yang tidak ada tajalli asma Allah pada setiap penciptaan Allah ini? Tidak ada. Jadi Allah Ta'ala nak cerita tentang dirinya, keagungannya, ketunggalannya, kamalatnya, kesempurnaannya. Ringkasnya, ni panjang ni ilmu martabat 7. Cuma kita ringkas. Maka Allah Ta'ala ciptakan alam dan insan. Nak cerita tentang wujudnya. Nak cerita tentang kehebatannya. Maka diri kita ini adalah penceritaan tentang dirinya. Jadi nak kenal Allah di mana? Kenal melalui makhluk. Kenal melalui makhluk. Jadi nak kenal Allah, kenal makhluk. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa yang Allah buka tentang hakikat dirinya, maka dibukakan akan rahsia ilahiyah. Jadi kenal diri, kenal makhluk, ini ada pintu untuk kenal Allah. Boleh faham? Kenapa tidak boleh berpisah sikit pun? Di sebalik diri kita ni semuanya nak cerita tentang kehebatan Allah. Di sebalik 7 sifat ma'ani yang Allah Ta'ala pantulkan pada diri kita ni, semuanya nak cerita tentang sifat ma'aninya Allah Ta'ala. Kita ni hanya diperkudratkan, kita ini hanya diperkehendakkan, kita ini hanya diperhidupkan, kita ini hanya dipertuturkan, kita ini hanya diperdengarkan, kita ini hanya diperlihatkan. Jadi tidak lain. Di sebalik kekurangan kita nak menceritakan tentang kesempurnaan Allah. Kurangnya kita
Kita berhajat kepada makan. Allah tidak berhajat kepada makan. Kita berhajat untuk minum, untuk hilangkan dahaga. Allah tak berhajat untuk minum. Kita berhajat untuk rehat. Kita mengantuk, kita tidur, kita lena. Allah tak berhajat untuk rehat. Allah tak berhajat kepada tidur. Allah tak tidur. Allah tak lena. Allah tak makan. Allah tak minum. Jadi di sebalik kekurangan diri kita ini nak menceritakan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Jadi kita ni adalah bayangan. Nah, wujud kita adalah wujud bayangan. Hakikat kita tidak wujud. Walaupun bayang-bayang tidak ada, empunya bayang-bayang masih ada. Betul? Walaupun bayang-bayang sudah tidak ada, tapi empunya bayang-bayang tetap ada. Jadi yang hakikinya wujud, hakikatnya wujud ialah Allah. Hakikatnya wujud ialah Allah. Maka ini diistilah penampakan, tajalli Allah. Jadi nak kenal Allah, kenal melalui penciptaannya. Tengok matahari, tengok gunung ganang, tengok alam, tengok diri insan ini, tengok manusia, tengok penciptaan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu tak perhatikah? Kamu tak lihatkah? Kamu tak renungkah penciptaan diri kamu? Jadi orang yang memiliki kekuatan mata hati, dia melihat alam tapi dia tembus. Dia bukan sekadar hanya melihat alam, namun dia melihat di situ, dia memandang akan keagungan Allah pada wilayah masing-masing. Ada mereka yang dibuka oleh Allah, ini semua adalah tajalli af'al Allah. Ada lagi Allah bukakan lagi, singkapkan lagi dalam dirinya. Dia melihat semua ni adalah tajalli asma' Allah. Sehingga dibukakan lagi, semakin dalam lagi perasaan, hening bening jiwanya dengan Allah. Dibukakan lagi. Dia melihat semua ini adalah tajalli sifatnya Allah. Itu pada kadar masing-masing. Pada wilayah masing-masing. Pada permukaan masing-masing. Dimensi masing-masing. Dia akan menemui dimensi masing-masing. Inilah disebut sebagai perjalanan dan pengalaman kerohanian. Dan hal ini tak akan dapat kalau sekadar hanya baca kitab. Hal ini tak akan kita perolehi sekadar hanya kita mengaji tasawuf dan hakikat semata-mata. Walaupun seperti mana saya sebut malam tadi dalam majlis Maghfirah di KL, walaupun kita mengaji 1000 kitab hakikat sekalipun, kita khatam 1000 kitab tasawuf sekalipun, nak dapat perasaan, kelazatan, zauq dengan Allah ini, apatah lagi nak dapat syuhud. Apa itu syuhud? Pandangan mata hatinya memandang akan Allah pada tajalli ini, pada 4 tajalli yang saya sebutkan tadi, ini tak memadai hanya pengajian semata-mata. Tidak memadai hanya ikut kelas hakikat, balik dapat hakikat, tidak. Mengikuti kelas-kelas makrifat, balik dapat terus makrifat tersebut, tidak. Balik daripada kelas-kelas pengajian kitab-kitab tasawuf, kita akan dapat buah-buah tasawuf itu, tidak. Dia tidak lain untuk nak mendapat permukaan hakikat ini, nak mendapat buah-buah makrifat daripada Allah Ta'ala ini, nak dibukakan inkisah tadi, nak singkapkan balik apa yang selama ini tertutup dalam mata hati kita, terdinding, yang terhijab kita selama ini dengan Allah, ini mesti kita peroleh dengan jalan penyucian yang disebut sebagai tazkiyatun nafs, yang disebut sebagai penyucian qalbu, penyucian nafsu. Dia mesti kena duduk di bawah tarbiyah, dipertalikan hatinya, rohaninya itu melalui wasilah pewaris-pewaris nur baginda Nabi SAW, yakni guru yang mursyid, sehinggalah menyatu kembali nur yang ada dalam dirinya itu dengan nur baginda Nabi SAW. Dengan nur itulah dia memandang dengan nur, dengan cahaya yang telah menyatu. Ini cahaya yang sudah ada dalam dirimu, dibukakan kembali, diaktifkan kembali, disingkapkan kembali, menyatu dengan cahaya Nabi melalui dada-dada para pewaris-pewaris nur, yakni para mursyid, yakni para pemimpin-pemimpin rohani. Barulah dengan cahaya itulah kamu memandang. Bukan dengan akal. Akal kita sebut, ni semua ni hak Tuhan. Ni semua ni Tuhan belaka. Itu akal. Itu masih pada martabat ilmu.
Tapi dalam bentuk perasaan dan pandangan, adakah sudah sampai? Adakah sudah dibukakan oleh Allah? Ni milik Tuhan ni semua milik Tuhan. Semuanya kepunyaan Tuhan. Kita lemah, kita fakir. Itu pada bicara akal. Melalui pengajian yang kamu ikuti, maka kita jelas semua ni milik Allah. Tak ada pun milik kita. Kita hamba, kita fakir. Tapi dalam bentuk zauqi, rasa, sudahkah ia benar-benar ada dalam batinmu? Dalam bentuk syuhudi, yang pandangan mata hati, adakah benar-benar itu memang sudah timbul dan muncul dalam batinmu? Adakah selari? Adakah muafakat dengan apa yang disebut, dengan apa yang ada, yang dibukakan oleh Allah dalam qalbumu? Ini tidak lain. Dia nak dapat rasa dan pandang ini, dia kena duduk bersimpuh, berdagu di bawah tarbiyah guru yang mursyid. Dapat bimbingannya, dapat tunjuk ajarnya, dapat pedoman daripadanya, supaya kita dapat dibukakan kembali, diaktifkan kembali. Mereka lah disebut sebagai juru kunci. Jadi qalbu kita ni sudah tertutup, qalbu kita ni terkunci. Jadi nak buka kembali kunci itu, kena cari kunci dan kena cari juru kunci. Kena cari kembali juru kunci yang boleh membuka kembali kunci yang sudah, qalbumu yang sudah terkunci. Maka juru kunci ini yang disebut mereka kalangan para mursyid. Maka dia berikan zikir, dia berikan selawat. Saya sebut malam tadi mungkin ada poin yang lebih kurang. Dia berikan walaupun zikir dan selawat, walaupun pendek, ringkas, tapi ia memberi kesan dalam rohani kita. Kenapa? Para mursyid ini dia memberi amalan yang memberi kesan. Dia tak sibukkan murid dengan banyakkan amal. Kalau kita nak banyak amal, kita kena cari ahli abid. Duduk dengan ahli abid, dia akan sibukkan kamu siang dan malam dengan ibadah. Dia suruh daripada pagi kena baca ratib apa, lepas zuhur ratib apa, asar kena baca ini, maghrib kena baca ini, malam kena baca ini, sebelum tidur kena habiskan ini, bangun tengah malam. Itu kalau kamu nak jadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah, dia akan sibukkan kamu dengan ibadah dan dia akan berikan amal-amal yang akan menyibukkan kamu dengan ibadah. Yang paling kita takut, kamu lebih sibuk dengan ibadah daripada kamu sibuk dengan Allah. Kamu lebih suka ibadah daripada jiwamu suka dengan Allah. Kamu lebih terleka dengan ibadahmu daripada terpesonanya qalbumu dengan Allah. Sehingga kamu memandang amal, kamu terhijab dengan amal, kamu merasakan kamu yang beramal, dan kamu merasakan amal itu milik kamu. Apabila kamu memandang amal itu dari kamu, kamu memandang kamulah yang beramal, dan kamu merasakan bahawa amal itu kepunyaan kamu, mereka inilah yang disebut orang yang beramal namun hatinya tak jumpa Allah. Siang malam ibadah, malamnya tahajud, siang malam baca Quran, siang malam dengan ratib, siang malam dengan wirid, siang malam dengan hizib, namun tak jumpa Allah. Kamu tak jumpa Allah dalam amalmu. Sepatutnya dengan amal itulah kenderaan untuk kamu sampai kepada Allah. Dengan amal itulah yang membawa kepada sifat kehambaan. Dengan amal itulah yang membawa sifat fakir. Dengan amal itulah yang akan membawa kepada sifat keberhajatan. Dengan amal itulah yang membawa kamu kepada penyerahan. Dengan amal itulah membawa kamu kepada ketiadaan dirimu sepatutnya. Namun ketika mana kamu tidak mendapat hubungan, tak disambung betul connecting qalbumu dengan Nabi, tujuan amal, tak memahami sungguh maksud amal, akhirnya mereka lebih seronok dan ralik dengan amal daripada seronok dengan Allah. Jadi dia lebih seronok dengan amalnya, dia lebih ralik dengan amalnya daripada dia seronok dengan Allah. Oleh kerana itulah duduk dengan para mursyid ini, dia tidak akan sibukkan kita dengan banyak amal. Dia berikan satu dua amal ibadah, tapi amal ibadah yang membawa dan mengangkat rohanimu kepada Allah. Tak semua ubat yang boleh memberikan penyembuhan. Maka doktor-doktor pakar saya sebut malam tadi, doktor-doktor pakar ini, kerana dia pakar
dia akan berikan ubat yang sesuai dengan pesakit. Kerana tak semua ubat yang sesuai dengan pesakit tersebut. Tak semua ubat itu boleh memberikan penyembuhan. Dia tidak akan kumpul semua ubat. Nah makcik kena makan 100 jenis ubat. Mungkin salah satu ni menjadi asbab penyembuhan. Itu bukan sembuh. Itu nak suruh mati. Suruh makan 10 jenis ubat, itu doktor yang ada short. Ada masalah mental. Ni doktor nak suruh makcik sihat ke doktor nak suruh makcik mati cepat? Saya tak tahu penyakit makcik. Saya menganggapkan kerana dalam ilmu saya semua ubat ni penyembuhan. Dia bagi 200 jenis ubat, dia suruh kita makan 200 jenis ubat. Yang sepatutnya boleh hidup sampai 65, rupanya esok mati. Mati bukan sebab apa? Mati sebab ubat. Mati sebab ubat. Oleh kerana itulah, kalau doktor pakar ni dia bagi ubat yang efisien. Kerana tak semua ubat itu efisien pada setiap pesakit. Maka guru mursyid ni dia tak akan sibukkan kita dengan amal ibadah yang banyak-banyak. Tapi satu amal ibadahnya itu memiliki kekuatan nur. Yang kadang-kadang kita ambil walaupun hanya istighfar, walaupun hanya selawat, walaupun zikir, tetapi berat pada nafsu. Pernah pengalaman kita, ada mereka ini kata saya memang beramal la ilaha illallah ni 1000 kali ustaz. Dan menjadi amalan saya bahkan sampai 5000 kali. Maka kita berikan apa ini, kita sambung balik sanad kita. Maka saya ijazahkan pada makcik la ilaha illallah buat 100 kali. Seminggu. Akhirnya dia datang balik jumpa saya, dia kata 100 kali pun tak mampu buat. Sedangkan sebelum dapat ijazah daripada ustaz, 1000 kali ke 5000 kali tu mudah. Memang dah menjadi sudah di bibir saya. Sudah pada lisan saya. Tapi ketika dapat 100 tak mampu, tak habis, berat, sakit, itu dan ini, tertidur, tasbih terlepas, tasbih putus. Tu saya tambahlah tu. Tertidur, mengantuk, letih, berat mata, tak pernah habis 100. Seminggu lah ustaz, tak boleh habis 100. Itu kenapa sanad yang kita ambil daripada guru kita. Kenapa zikir yang bersanad ni dia bukan sekadar hanya lafaz zikir, namun dia ada kekuatan rohaniyah. Dia ada limpahan. Dalam zikir itu sudah ada kekuatan nur, energi. Walaupun sedikit, walaupun simple, tapi ia boleh memberikan penyembuhan pada kalbu. Kerana apa yang kita nak di sebalik ibadah ialah penyembuhan. Di sebalik amal, apa yang kita mahukan ialah penyembuhan. Kalau tidak sembuh, kalbu kita tidak sembuh, rohani kita tidak sembuh, kita tak akan sampai kepada Allah walaupun kita rajin ibadah, walaupun kita rajin amal. Kerana tujuan amal itu ialah menyucikan. Tujuan amal itu ialah untuk membersihkan. Tujuan amal itu untuk tazkiyah kalbumu. Apabila bersih kalbumu, maka Allah Ta'ala yang tajallikan, Allah Ta'ala yang akan datangkan kehadiran Allah dalam kalbumu. Boleh faham? Malam tadi saya sebut apa? Kita jangan sibuk bila Allah nak singkapkan rahsia-rahsianya. Itu kan urusan kamu. Bila Allah nak buka makrifatmu, bila Allah nak buka yang dikatakan pandangan mata hati kita ni, bila Allah nak buka syuhud kami ni ustaz, bila kami nak mencapai yang ustaz sebut tajalli af'al, tajalli asma' pembukaan, memana semua ini adalah tajalli Allah. Nak memana pada tajalli af'al, tajalli asma', tajalli sifat. Bila kami nak dapat itu? Jangan tanya bila. Itu hak Allah. Ini kurniaan Allah. Allah nak bagi hanya sekelip mata. Itu kuasa Allah. Dia tak kira dia murid lama, murid baru. Ada murid lama 40 tahun tak dapat apa-apa pun. Ada mereka murid baru 1 jam, hanya dengan 1 jam diberikan zikir, saat itu juga Allah singkapkan rahsia. Itu adalah milik Allah. Berdasarkan sejauh mana kejujuran kita, sejauh mana bekas yang sudah dimiliki dalam kalbumu, sejauh mana kesungguhanmu, sejauh mana keikhlasanmu, sejauh mana kebenaran hatimu, itu milik Allah. Namun yang paling kita perlu berikan perhatian, bagaimana kita nak bersihkan kalbu kita. Bagaimana kita nak bersihkan batin kita. Bagaimana kita nak bersihkan jiwa kita. Itu yang perlu kita sibukkan.
Bukan kita sibukkan urusan Allah. Makrifat tu bila, tajalli tu nak dapat bila, rahsia-rahsia ilahiyah itu bila, nak tersingkap mata hati kami itu urusan Allah. Jangan kamu sibukkan urusan Allah. Urusan kita sebagai seorang murid, urusan kita sebagai seorang salik ialah kita nak sibukkan diri kita, kalbu kita nak dihiasi dengan cahaya, dengan cinta. Kita nak sibukkan nafas kita dengan zikrullah. Kita nak sibukkan nafas kita dengan kesedaran ketuhanan. Kita nak sibukkan nafas kita dengan keadaan bagaimana nak sentiasa nafas ini berhubung dengan Allah. Jangan sampai sesaat pun kita lalai. Inilah orang sufi. Jadi orang sufi dia fokus kepada amal batin. Dia tak sibukkan dengan amal zahir. Dia sibukkan amal dalaman. Betulkan dalamanmu. Nanti lama kelamaan memang kamu akan rindu untuk beramal. Maka jangan salah kenyataan pula. Oh kalau begitu Ustaz, kita fokus amal batin, amal zahir kita kurangkan. Tidak. Semakin dalam perasaan rindumu kepada Allah, semakin kamu akan terjemahkan dengan amal zahir. Akan jadi orang yang rindu solat, berlama-lama dalam solat, asyik dalam ibadah. Bukan orang sufi tinggal ibadah. Bukan orang sufi tinggal amal. Orang sufi lebih menjaga ibadah daripada orang syariat. Orang sufi lebih rindukan ibadah daripada ahli syariat. Orang sufi lebih berlama-lama dalam syariat mereka, lebih berlama-lama dalam ibadah mereka. Kerana itu tempat mereka, tempat sebagai medium wadah untuk mereka berbicara dengan Allah. Untuk mereka berbisik-bisik dengan Allah. Untuk mereka merintih-rintih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita sibukkan ialah bagaimana kita nak bersihkan kalbu kita. Ketika mana kalbu kita bersih, sempurna penyucian kalbumu, sempurnalah makrifat Allah dalam kalbumu. Boleh faham? Sempurna perjalanan tazkiyahmu, tahalli, yakni kosongkan, tahalli, hiaskan. Sempurna perjalanan tahallimu dan tahallimu, nanti Allah Ta'ala yang akan limpahkan tajalli daripada Allah. Itu disebut tajalli. Jadi tajalli ini ialah penampakan. Tajalli ini adalah benda yang Allah Ta'ala nak singkap. Tersingkapnya mata hatimu. Yang sebelum ni tersembunyi, tertutup, tak nampak. Kemudian Allah Ta'ala tajallikan, terbuka kembali. Nampak kembali. Diberikan kembali pendedahan dalam batinmu. Bahawa tidak ada satu pun yang tidak dari Allah. Maka kalbunya sentiasa bergetar Allah, 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 Allah. Kalbunya sentiasa menyebut, memanggil, merayu, merintih Allah. Kalbunya penuh dengan getaran tak Allah, 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 Allah. Ini denyutan kalbunya zikrullah. Kerana apa yang dia pandang ini semuanya dia memandang daripada Allah. Sehingga apa yang berlaku dalam hidupnya tenang. Apa yang dia lalui tenang. Ujian seberat mana pun tenang. Sebesar mana musibah yang Allah berikan dalam hidupnya tenang. Adakah para wali-wali Allah tidak ada ujian? Wali-wali Allah lebih besar ujian daripada kita. Adakah para Rasul alaihissalam tidak ada ujian? Para Rasul lebih besar ujian dengan apa ujian yang kita hadapi. Adakah para Nabi tidak ada ujian? Para Nabi lebih besar ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kerana Allah Ta'ala akan berikan ujian dengan kadar iman masing-masing. Berarti para Rasul, para Nabi, para wali, iman mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Dan arti kata yang lain, ujian mereka lebih berat daripada apa yang kita hadapi dan apa yang kita lalui sekarang. Namun kenapa mereka dapat melaluinya dengan tenang? Kerana Allah Ta'ala angkat berat ujian itu dalam kalbu mereka. Bukan mereka tidak ada ujian, namun Allah jadikan ujian itu ringan. Bahkan mereka memandang ujian itu nikmat. Bahkan mereka memandang ujian itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ujian sama, tapi cara mereka pandang tidak sama. Kan? Acik ada ujian. Saya pun ada ujian. Ujian kami sama. Tapi cara pandang ujian barangkali tidak sama. Sama ada kita pandang cara
kita tafsir dengan logikal akal, tafsiran nafsu ataupun tafsiran rohani. Kalau saya pandang dengan, saya menilai ujian itu dengan kadar keupayaan akal saya melihat itu satu benda yang sangat berat. Apatah lagi kalau saya menilai ujian itu dengan tafsiran nafsu saya yang bersifat ammarah, saya kata Allah Ta'ala telah menzalimi saya. Allah Ta'ala tak sayang saya. Allah Ta'ala menganiayai saya. Allah Ta'ala tak dengar rintihan saya. Allah Ta'ala tak dengar munajat saya. Di mana Allah? Saya akan persoalkan Allah. Kerana awak memandang dan awak menghukum ujian itu dengan tafsiran ammarahmu. Tapi kalau kamu menilai ujian itu dengan pandangan rohanimu, tidak ada yang tidak indah. Tidak ada yang tidak baik. Semua daripada Allah indah, semua daripada Allah baik. Sehingga kamu merasai nikmat dengan ujian itu. Sehingga kamu memandang itu adalah anugerah daripada Allah. Sehingga kamu akan bergembira dengan ujian itu. Sehingga kamu rasa senang dengan ujian itu. Sehingga kamu rasa berlazat-lazat dengan ujian itu. Ini maqam. Inilah maqam yang mana berdasarkan kekuatan rohani dan permukaan yang Allah Ta'ala berikan. Oleh kerana itu, para ulama-ulama sufi ini bahasa mereka nak ambil contoh yang sesuai dengan contoh yang dekat dengan kita. Maka kalam mereka kalam yang bersifat yang penuh dengan syubhah. Justru itu jangan kita hukum dengan penilaian dan kita pegang pada makna zahir semata-mata, maka kalam-kalam mereka ini kalam-kalam yang perlu ditakwilkan, kalam-kalam mereka ini perlu dihuraikan, perlu disyarahkan supaya apa, tidak lari pegangan dan akidah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilafazkan secara kiasan walaupun pada hakikatnya jauh daripada segala kiasan yang dikiaskan. Kiasan-kiasan yang mereka berikan kalam-kalam sufi ini, kiasan-kiasan yang Allah Ta'ala berikan, yang mereka ungkapkan, nak dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala buka dalam qalbu mereka itu jauh sekali. Cuma mereka nak ambil contoh yang dekat. Apa contoh yang dekat? Dia nak cerita dengan pembukaan dia. Nak ambil contoh yang paling dekat, yang sesuai, yang boleh dipahami secara umum. Namun, kalau nak dinisbahkan dengan apa yang Allah Ta'ala buka dalam qalbu mereka itu, jauh nak dibanding dengan istilah dan kiasan yang mereka sebutkan. Awak seperti matahari. Kan contoh, cantiknya awak seperti purnama. Sebabnya lebih cantik, tapi tak ada apa yang lebih cantik. Gitulah Kak Ngah bahasanya. Cantikmu seperti matahari bulan purnama. Itulah yang paling dekat. Tapi kalau dalam hati saya, kalau awak belah, tidak ada istilah yang sesuai, yang tepat. Macam itulah. Nak dibandingkan dengan apa yang ada dalam hati saya ni, yang apa yang Allah buka kecantikanmu ini. Kan? Dengan kecantikanmu, tidak ada istilah yang sesuai. Yang bahkan tidak ada istilah yang tepat. Cuma nak bagi satu contoh yang mudah. Cantikmu seperti purnama. Jadi kalau dibukakan lagi, bukan itu sebenarnya. Tapi kerana nak bagi faham kecantikanmu. Begitulah para ulama-ulama sufi. Kadang-kadang mereka nak gambarkan keindahan Allah yang Allah Ta'ala buka dalam hati mereka. Mereka menggunakan contoh-contoh yang dekat, bahasa-bahasa yang dekat supaya kita memahaminya. Namun kiasan yang mereka berikan, yang mereka ungkapkan itu tak sama dengan apa yang telah Allah Ta'ala buka dalam qalbu mereka. Baik. Oleh itu haram mentafsirkan secara zahir. Jadi bahasa-bahasa mereka ni kita tak boleh nak pandai-pandai hurai. Kena ikut sungguh-sungguh. Nak takwil kalam-kalam sufi ni, dia kena ikut sungguh neraca ilmu. Kena duduk sungguh di atas panduan neraca dan metod dan disiplin ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Boleh? Dia kena duduk situ supaya tak terlari dengan akidah kita, dengan pegangan kita. Jangan sampai kita menjisimkan Allah. Jangan. Itulah Abu Mas'ud Al-Hallaj. Kerana ada kalam-kalam syatahat, saya pernah sebutkan di sini. Terlalu rindu
sehingga mereka melatah, keluarlah telahan yang tak dapat kawal. Allah. Kenapa rindu? Maka dalam sufi ada istilah syattahat, telatah. Bukan pegangan ilmunya tak begitu. Bukan dia mengaku dia Allah, tapi terlalu dia melihat penampakan Allah yang nyata pada dirinya, sehingga dia tak nampaklah lebur. Ini yang disebut fana. Tinggi ni hari ni. Cuti bukan senang tu, nak buang lemang, ketupat, tiba-tiba fana pula ni. Rendang, ayam, daging, kerbau kan. Tiba-tiba hari ni tajuk tajali. Nak bakar semua tu. Tu semua bersifat haiwani tu. Semua tu lemang, rendang, kerbau, apa tu semua unsur darah, unsur haiwani. Hari ni nak cakap unsur rohani lah ni. Nak terbang lah ni. Ha? Tu panak ni. Kan? Lama sangat cuti. Jadi kerana terlalu rindu, akhirnya dia terpaksa keluar perkataan syattah. Anallah. Terlalu rindu. Jadi kalau orang sufi, kalau dua tu salah. Engkau, aku. Itu bagi orang sufi salah. Aku mencintaimu. Engkau, aku. Itu bukan cinta. Tapi kalau orang mutakallimin, kalau satu tu salah. Dia kena dua. Allah, makhluk. Baharu. Itu orang mutakallimin. Kerana mana boleh Allah jadi makhluk jadi Allah. Itu laisa, ada batas. Jadi orang mutakallimin, kalau disiplin ilmu kalam, kalau dua tu betul, kalau satu tu salah. Tapi kalau orang bahasa cinta, kalau dua tu salah, kalau satu tu betul. Aku mencintaimu. Dirimu, diriku. Hartamu, hartaku. Duitmu, duit aku. Itu bukan cinta tu. Orang yang dah menyatu cinta, engkau, aku, engkau. Duit aku, duit engkau, duit aku. Hartaku, harta engkau, hartaku. Itu bahasa, tapi praktikal tak macam tu. Duit saya, duit abang. Duit abang, duit saya. Begitu lagi. Jadi kalau sebelum nikah tu, satu, semuanya satu, tidak ada barang saya. Kalau ada istilah saya, masih saya syirik. Jadi orang sufi dia tidak mahu ada dua. Kalau dua tu masih syirik. Dia tidak mahu ada dua wujud. Faham tak ni? Bapak faham tak? Bapak faham je. Tinggi ni. Orang sufi dia tak mahu ada, dia tidak mahu ada dua wujud. Kalau dua wujud itu syirik. Tak benar lagi kau mencintaiku. Kalau benar mencintaiku, wujud kita hanya satu. Diriku dalam dirimu, dirimu dalam diriku. Engkau, aku, engkau. Inilah yang kadang-kadang apabila salah memahami, kalau dia letak atas neraca hukum akal, dia letak neraca di atas perbahasan tauhid kalam, ini syirik. Ini telah menjisimkan, ini ada satu benda yang batil. Tapi orang sufi tidak. Dia menyatu dalam bentuk perasaan. Dia menyatu dalam bentuk asyik. Maka Abu Mansur Al-Hallas, Anallah. Lantaran kenapa? Dia tak nampaklah diri. Ini orang yang fana, lebur. Dia tidak lagi memandang wujudnya. Dia hanya memandang wujud Allah. Kalau memandang masih ada wujud dirinya, masih syirik. Ini disebut syirik khafi. Maka orang sufi dia bersihkan. Maka perjalanan rohani adalah perjalanan bagaimana nak buang dua wujud itu. Tak nak pandang wujud diri ini. Maka orang yang benar-benar lebur dengan Allah, dia tidak akan pandang pun kebaikannya. Dia tak akan pandang amalnya. Dia tak akan pandang ibadahnya. Dia tidak akan rasa mulia dengan amal dan ibadahnya. Tak. Kerana dia memandang semuanya adalah kurniaan daripada Allah
Semua ialah kasih sayang daripada Allah. Semua adalah limpahan belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terbit istilah syatahat. Maka kalam-kalam ini kalam yang wajib ditakwilkan. Boleh faham? Kalam yang perlu dihuraikan. Karena kalau pandai-pandai hurai dan pandai-pandai kita yang takwilkan, memang ia boleh merosakkan akidah kita. Lari daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh gugur iman kita lantaran kita salah menghuraikan, salah mentakwilkan. Justru itu kita pun janganlah cepat menolak ilmu-ilmu ni. Kalau kita tak faham, diam. Betul tak? Jadi kita pula di sini mengajar kepada kita, jangan kita menolak mudah-mudah, mentah-mentah ilmu kesufian ini. Kalau kamu tidak boleh terima, diam. Lebih baik. Ni apa duk cerita martabat 7 ni. Duk cerita hakikat Muhammad, Nur Muhammad, Tajalli ni. Ni semua batil, semua sesat ni, semua reka-reka. Tenang dulu. Jangan cepat sangat menghukum. Kerana kamu hurai dan kamu faham pada kadar ilmu kamu. Jadi kamu belum masuk lagi. Nak tahu, duduk. Bincang, muzakarah, cari ahlinya, rasai sendiri. Hurai. Lepas kamu dapat, lepas kamu dibukakan oleh Allah, kamu nilai sendiri. Kita ni suka duduk di luar rumah orang, tapi kita duduk komplain dalam rumah. Susun almari tak betul. Pasang langsir warna tak matching. Contoh. Sini dah. Bukan di sini kat Ngah. Lagi marah tak jemput lah Abang Nur kata kat kami. Matching lah ni. Contoh. Warna pink kan. Itu warna apa tu? Ada 3 warna. Pelbagai. Multicolour. Jadi kita ni suka duduk luar rumah orang, kita suka komplain apa yang ada dalam rumah orang. Almari tu tak betul, rak buku tu sepatutnya di belakang, sudut tepi. Pasu bunga tu bukan, dia tak masuk lagi. Dia tak pernah masuk lagi rumah kawan tu, tapi dia suka komplain awal. Kedudukan, cara susun, ni mesti tak ambil interior designer, tak ada duit, tak hire orang nak susun atur perabot. Dia tak masuk dalam lagi. Begitu kadang-kadang apabila kamu belum terjun dalam lautan kesufian, jangan kamu komplain lagi. Kalau kamu belum lagi berdagu dengan guru, kamu belum lagi menikmati apa yang kami nikmati, kamu belum merasai kelazatan dengan apa yang telah kami dibukakan kelazatan, jangan kamu menilai lagi. Diam, itu lebih baik. Banyak beletik hari ni. Kan? Jangan mudah lagi untuk kamu menghukum. Tenang dulu. Dengar dulu syarahan-syarahan. Rasai dulu. Baru kamu nilai. Boleh faham? Justru itu ilmu-ilmu kesufian ini jangan kita mudah melatah untuk menolak. Kita bimbang. Kita bimbang nanti dalam keadaan ilmu itu benar. Dan ilmu itu benar-benar membawa seseorang itu lebur dengan Allah. Nanti kita nak jawab apa di hadapan Allah. Maka kata para ulama-ulama sufi, kamu boleh menerima ilmu kami, itu tanda kamu sudah ada tanda kewalian pada diri kamu. Kamu boleh menerima ilmu kami, itu sudah tanda pada diri kamu sudah ada tanda kewalian. Mudah-mudahan kita termasuk wali-wali kecil. Jadilah maksud. Nak jadi wali besar, mujahadah kena kuat. Nak duduk wali, jadi wali kecil pun jadi dah. Tanda pada seseorang itu ada tanda wali-wali kecil padanya, dia tidak menolak ilmu kesufian. Sudah ada tanda wali-wali kecil, jadilah. Jangan bolehlah kecil-kecil pun. Nak besar-besar kita pun malas. Bukan saya kata kat orang, saya kata kat saya. Nak jadi wali kabir, wali besar, kita pun tengok padanlah dengan diri kita. Jadi wali kecil-kecil pun jadi dah. Sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh itu haram mentafsir secara zahir dan pelajari kitab mereka tanpa guru. Jadi bukan saiz kita. Bukan saiz kita tiba-tiba kita nak hukum salah. Bukan saiz kita, kena cukup dengan ilmu.
dengan peralatan, dengan persiapan, dengan kelengkapan. Jadi nak belajar ilmu mereka ini kena menadah dengan mereka. Kalau kamu nak belajar ilmu sufi, duduk dengan orang sufi. Jangan duduk dengan orang fiqh. Boleh faham? Lain padang, lain belalang. Betul tak? Macam itulah. Faham-faham terbalik. Lain belalang, lain padang. Lain padang, lain belalang. Kan? Kamu nak belajar sufi tapi kamu cari ahli fiqh. Jadi dia ahli fiqh, dia hurai cara fiqh. Tak sampai. Tak feel. Begitu juga kalau kita mengajar hikam, kalau kita belajar dengan orang, maaflah. Saya tidaklah. Kita pun tak sampai situ. Tapi kita rasa lain. Kita belajar, kita mengaji kitab hikam dengan orang yang berjalan sungguh kepada Allah. Dengan kita belajar orang mengajar hikam, dia pun tak pernah ada mursyid. Kalau tak percaya, buat sendiri. Hari ni nak belajar kitab hikam, bukan kita nak kata kita pandai. Kita tak mahu, kita bodoh. Kita orang sufi, kita sentiasa pandang kita lah orang yang paling bodoh. Tapi apabila kita mengaji kitab hikam dengan orang yang dia tak pernah berjalan, dia tak pernah bersalik, dia pun tak pernah ada mursyid. Tapi dia, walaupun dia nampak soleh, nampak baik dengan amal, tapi kita mengaji kitab hikam dengan dia, kita macam rasa kosong. Hikam kerana dia syarah berdasarkan akal. Tapi kalau kita mengaji kitab hikam dengan orang yang memang duduk dalam bidang kerohaniannya, dia duduk dalam bidang kerohanian, dia duduk dalam tarbiyah, memang itulah dunia dia. Dia duduk berpuluh-puluh tahun, dia berenang dalam lautan kesufian. Kita dengar syarahannya, Allah, tak. Itu dulu kalau siapa sempat, Pak Sumit, bukan Pak Sumit Kedah, Pak Sumit Gunung, Kelantan. Pak Sumit Gunung, orang soleh, saya pernah 2 kali ziarah beliau. Pak Sumit Gunung. Kalau dia baca hikam ni, dia mula buka kitab hikam Syekh Ibn Athaillah, teriak semua. Dia mula baca sebaris. Nangis. Yang roboh, yang pingsan. Kerana dia cakap dengan zauq. Dia cakap dengan ahwal. Baca kitab hikam, pakak menangis. Nangis rindu Tuhan. Kita baca kitab hikam. Kakak. Baca hikam. Oh. Bukan sini. Bahkan kalau duduk dengan orang sufi ni, dia tak baca hikam pun, cukup dengan wajah dia. Hikam tu dah masuk dalam kalbu kita. Kerana hikam ini sudah bicara zauq. Kitab hikam ni bicara tentang ahwal-ahwal yang dilalui oleh Syekh Ibn Athaillah. Jadi kita nak baca hikam, jangan cari ulama mutakallimin. Dia ulama usul, dia ada contoh bab sifat 20 tentang takluk sifat. Dia memang bidang dalam ilmu mutakallimin. Dia ni digelar sebagai al-usuli. Tiba-tiba baca hikam depan dia, tak masuk lah. Boleh faham tak ni? Jauh temen. Sedang mikir, loading nak apa benda tu. Nak ambil zauq. Oh, nak ambil zauq, sedap jawab. Berapa orang ni online, minta maaf lah. Dia ramai, 147 orang. Tak kena. Kita nak baca hikam, duduk dengan orang yang duduk ngajar ilmu nahu saraf. Tak kena. Ambil kitab hikam, nak suruh duduk orang-orang yang digelar sebagai mufassirin, orang yang ahli tafsir. Tak masuk. Adapun digelar sebagai al-faqih, orang yang faqih dalam ilmu syariat. Tiba-tiba nak baca hikam dengan dia, tak masuk. Tak nyambung. Orang Indonesia kata tak nyambung, Pak. Jadi kena duduk. Kenapa? Ni lautan dia. Kalau kamu nak dapat fiqh, duduk dengan orang fiqh. Kalau kamu nak dapat ilmu kalam, duduk dengan orang-orang yang usul, yang tahqiq, yang daqiq, alim dalam usul. Tapi kalau kamu nak dapat mutiara sufi, permata sufi, kamu carilah lautannya, carilah orangnya. Yang mana kamu baca, dia hurai dengan apa yang dia lalui.
Oh, ini kalam ini begini, isyarat dia begini-gini. Ini kalam ini isyaratnya begini, ini kalam ni. Sebab apa? Dia cakap dengan pengalaman. Dan kita kalau duduk dengan orang yang mengajar kita ada pengalaman dengan orang yang hanya teori, tak sama. Betul tak? Walid pernah sebut contoh, dia nak jadi apa? Dia pensyarah nak mengajar jadi seorang nelayan. Jadi dia ni hanya pensyarah. Duduk dalam kelas, dia mengajarlah untuk nak jadi seorang nelayan yang hebat. Tapi dia tak pernah terjun laut. Dia pun tak tahu apa itu mabuk laut. Jom prof, kita naik laut sekali. Dia sendiri yang tak nak. Dia tak ada pengalaman. Tapi kalau kita belajar nak jadi nelayan dengan orang yang siang malam memang hidupnya dalam laut, dia akan bercakap dengan pengalaman. Dia bercakap dengan pengalaman. Jadi siapa yang lebih nelayan? Prof dalam kelas kan nelayan tadi? Sebab apa tak kata prof? Dia kan cerita silibus 1, silibus 2 nak jadi nelayan. Waktu mana nak tangkap ikan, waktu mana. Dia kan alim. Sebab apa kita tak sebut dia nelayan? Sebab apa kita tak sebut prof dari nelayan? Sedangkan dia mengajar untuk jadi nelayan. Siapa yang lebih nelayan? Jadi yang lebih nelayan. Maklang. Yang lebih nelayan. Prof tadi orang tak sebut nelayan. Orang panggil prof, pensyarah. Begitu juga kita ni duduk dengan para masyaikh kita ini kerana mereka ini memang duduk dalam dunia itu. Bahkan mereka mendapat izin. Kerana apa? Salah satu menjadi syarat seorang mursyid, dia ma'zun, kata Syekh Sidi, dia sudah mendapat izin oleh gurunya untuk mendidik murid. Berarti dia sudah lalui. Saya sebut malam tadi, kalau nak jadi doktor pakar, bukan 7 tahun mengaji. 6 tahun, 7 tahun tu baru keluar posting biasa. Itu orang panggil doktor basic. Di posting di hospital Seremban, Kerajaan. Lama sikit pergi hantar klinik kesihatan. Contoh. Abang Nur ni tahu semua. Contoh. Tapi nak jadi doktor pakar, dia kena duduk lama lagi. Dan dia kena ikut lagi, ada exam yang kena lalui. Dan dia kena ada pesakit yang dia dah belah berapa orang, yang mati berapa orang. Kalau mati banyak daripada hidup, itu tak boleh jadi doktor pakar. Gagal. 10 pasien, mati 8. Hidup 2. Oh, gelar doktor pakar bedah. Pakar bedah apa? 8 mati. 2 yang hidup. Itu orang tak panggil doktor pakar. Atau panggil doktor pakar mati. Boleh faham tak? Jadi banyak pengalaman dia tu barulah dapat pakar. Begitu juga seorang guru mursyid, dia bukan sehari. Tengok pengalaman Ayahanda Walid daripada umur berapa, perjalanan dia macam mana. Masing-masing ada guru mursyid, masing-masing dia akan tahu pengalaman gurunya masing-masing. Bukan setahun 2. Lantaran kerana mereka dah duduk dalam dunia tazkiyah, dunia qalbu ni, itu sikit sebanyak kita mari depan dia tu, kita tak boleh nak bohong dia dah. Tengok kita masuk, lengguk tubuh kita tu, ni penyakit ni tahulah. Maksud tak payah dia buat cover lah nak jadi, tak boleh. Dia tahulah contoh. Dia, kenapa? Dia dah tahulah. Dia dapat hidu lah. Walaupun dia Allah tak bagi kasyaf kat dia pun. Ni kita cakap bahasa sederhana. Kerana kita tidaklah nak mengagung-agungkan guru kan. Kalau Allah tak bagi dia kasyaf pun, kerana dah 40 tahun lah dia duduk dalam dunia kerohanian. Dia tahulah, mari macam ni. Mari jalan macam ni. Mari duduk sembang kencang ini. Tahulah. Dia boleh tahulah. Tak payah kasyaf pun. Tak payah kasyaf. Saya pun boleh tahu sikit-sikit. Tak banyak. Jangan live dah. Nanti habis viral. Sekarang jangan. Salah cakap viral. Pasal saya kena blok Negeri Sembilan. 6 tauliah negeri ditarik.
Kan? Tu tak perlu kasar. Pangah panggil pangah. Pangah. Yang tu tak perlu kasar. Dah dia duduk, dah jadi guru, dah mengajar, dah duduk di sekolah kebahasaan, dah mengajar dah 30 tahun. Budak-budak ni dia boleh tahulah. Masuk darjah 1 macam mana perangai, masuk darjah 2 macam mana perangai, yang darjah 3 macam mana perangai. Tak payah kasar. Ui, kasar lah cikgu ni. Hebat cikgu ni kasar. Tu tak perlu kasar. Jadi jangan semua orang kata nak kata kasar. Kerana dia dah dapat hidup lah. Maka para mursyid ni kerana dia dah duduk 40-60 tahun. Dia duduk lama dengan gurunya. Dia pun dulu ada penyakit tu. Itu Walid kata jangan duk bohong. Guru mursyid tu penyakit tu aku dulu dah ada. Ni penyakit ni nak suka pujian. Aku dah ada lah dulu. Ni penyakit ni nak suka senyuman. Penyakit ni aku dah ada lah dulu. Penyakit ni tak boleh tengok orang lain lebih. Penyakit ni aku dah ada lah dulu. Penyakit ni sombong. Sombong dengan apa yang Allah dibagi kat dia. Penyakit ni aku dah. Jadi dia dah tahulah penyakit dulu ni memang dulu dia ada. Dia dah lalui. Sehingga dia bersimpuh di hadapan guru. Sehingga lebur dirinya dan diangkat sebagai mursyid. Jadi tak payah kasar. Kasar tepat. Tak payah kasar. Sikit-sikit kita boleh tahulah. Bahasa tubuh tu pun kita boleh tahulah. Jangan bukan takut pula nak mari. Janganlah bulan depan tinggal Kak Ngah, tinggal Busu dengan Kak Cik. Mana yang lain? Mana semua takut. Online. Jangan macam tu. Jangan minggu depan, janganlah bulan depan dengan Mak Su, Busu, Kak Cik, Kak Ngah. Dah 4 orang. Kak Ngah hari ni pun tak mari dah. Orang yang duk rekod pun tak mari. Jangan. Itu tak perlu kasar. Tak perlu kasar. Dapat hidup, dia dapat sense. Tahulah penyakit tu dalam poket dia. Penyakit-penyakit yang ada kat kita ni dalam poket dia. Jadi dia akan bagi ubat sesuai. Maka ubat di antara murid ni tak sama. Ada yang guru kata cukup kamu ni banyak buat program ibadah sosial je. Malam-malam tengok gelandangan, tengok orang yatim, tengok mana-mana. Itulah amal kamu. Itu ibadah kamu. Nak angkat kamu jadi wali. Malam-malam tengok mana rumah lapar, kamu hantar makanan. Maka seorang guru ni dia beristihad dan dia akan memberikan solusi untuk merawat qalbu murid ni. Itu tak sama di antara kita ni, tak sama. Dia akan buang sikit-sikit. Ada yang kadang-kadang secara petir. Ada yang secara jamal. Ada yang kadang-kadang sindiran. Masing-masing telan lah. Macam mana saya lalu, telan lah. Kat mana? Kerana gitu je. Kerana cukup dia tak balas WhatsApp pun dah memadai lah. Faham lah. Contoh. Jadi kita kena tahu. Jadi guru ni dia akan mendidik, dia akan ada wajah ketika wajah jamal, ada kadang-kadang wajah jalan. Ada kadang-kadang dia rotan sikit, ada kadang-kadang dia cubit sikit. Ada kadang-kadang dia sapu, pak sekali. Sapu, tak sekali. Itu atas metod guru. Dalam dia mendidik dengan penuh cinta. Yang penting dia sayang. Seorang guru tidak ada tak sayang murid. Tidak ada. Macam mana pun kita ni, kerana dia tu bawa sifat Rasul. Tapi jangan kita, tak apa dia sifat Rasul. Dia buat salah semua. Oh tak apa, kan dia adalah bayangan Rasulullah. Dia adalah apa, akhlak kasihnya tinggi. Tiap hari buat salah. Kan? Dia akan maafkan. Itu masalah kita. Kita tu yang berpenyakit. Kan? Seorang guru tetap dia akan maafkan. Macam mana pun tetap dia akan kasih. Dia akan terima kita seadanya. Namun kita lah kena sentiasa menjaga. Oleh kerana itu, mengaji kitab ni kena duduk dengan mereka. Supaya apa? Kita faham sungguh-sungguh. Kerana tanpa guru yang benar memahami dan pegang akidah yang sesuai, kena duduk. Jadi belajar kitab ni kena duduk dengan mereka supaya kita faham sungguh dan kita pegang dengan akidah yang benar. Kenapa? Kerana bukan saiz kita nak menilai. Kita bawa darjah 1, tiba-tiba kita ada silibus darjah 6 salah. Boleh faham tak ni analogi ni?
Macam loading je. Baru masuk darjah 1, tiba-tiba kita kata yang tahun 6 punya kelas tu semua silibusnya salah. Sedangkan dia baru darjah 1. Tiba-tiba dia nak hukum kelas tahun 6, silibus dan sukatan tahun 6. Begitulah kadang-kadang kita ni baru duk bertatih, baru nak faham pun tasawuf, nak kenal tasawuf, baru nak mencintai tasawuf, baru nak mencintai tarekah, baru duk main tepi pantai. Tak masuk laut lagi. Tambah lagi nak selam. Duk main tepi pantai, ombak lari pergi. Baru duk main, baru duk gitu, baru duk jinak-jinak. Kan? Kita bukan duduk di tengah-tengah lautan dan kita tak terjun lagi sungguh-sungguh dalam dasar lautan untuk dapat permata yang indah itu. Justru itu, kita jangan mudah untuk menghukum, menilai dan cepat-cepat kita nak takwil dengan diri sendiri kalam-kalam para ulama sufi ini. Boleh faham? Bukan saiz kita. Bukan saiz kita, bukan lagi kadar kita, kemampuan kita. Dia kena ada alat yang cukup. Kena ada alat yang cukup. Kena ada guru yang benar. Kena ada guru yang benar. Kena ada alat yang cukup untuk kita benar-benar nak faham bahasa-bahasa ulama-ulama sufi ini. Kenapa mereka bercakap dengan apa yang Allah Ta'ala. Itulah, takutlah kamu. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu akan firasat orang mukmin ini. Kerana firasat mereka, pandangan mereka itu daripada pandangan nur daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham? Mereka bercakap tu dengan nur. Mereka bercakap dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Mereka bercakap dengan pengalaman mereka. Oleh kerana itu, kalau kita duduk dengan orang yang ada pengalaman, kita akan rasai seakan-akan kita dah dibawa lah. Duduk dengan mereka, bersimpuh dengan mereka, dah. Duduk dengan orang sufi ni, kata Yana Walid, orang sufi ni dia tak akan cakap. Duduk dengan syekh-syekh sufi ni, dia bicara dengan hal dia. Dia bukan bicara dengan kalam. Dia bicara dengan hal, ahwal dia. Bukan dengan akwal. Akwal tu kena cakap macam saya cakap ni berbuih lah. Sejam apa lah. Seorang pun tak menangis pun lagi. Kan? Contoh kan kadar kita. Tapi kalau duduk dengan para sufi-sufi ni, orang dia tak akwal, dia ahwal. Sehingga duduk dengan dia pun cukup membawa gementar, gerun kita dengar. Yana Walid pernah pergi ke Tashkent. Syekh Ibrahim Jan. Majlis dia, kalau majlis zikir tawajuh dia ratusan ribu. Sini berapa? 40 orang. 60 Rabu malam. Ni majlis tawajuh dia, makfirah dia 100,000 orang. Syekh Ibrahim Jan di Tashkent, tak silap saya. Dia hadir, dia datang, dia hadir je. Mari duduk. Dah. Hak yang menangis, yang repah, yang merik. Ni ahwal. Kadang-kadang dia mari dengan cahaya, dia limpah cahaya terus. Tak payah assalamualaikum pandang pada kalbu. Tak payah. Orang jadi. Marilah kita sama-sama bawa hati. Itu kadar saya. Dok rock ni. Marilah kita pandang muhasabah kehidupan. Sama-sama kita pandang kemarin kita buat apa. Tadi pagi kata kat siapa. Kan? Tak payah macam tu. Perhati nafas kamu. Tunduk kepala kamu. Happy sungguh Ustaz pagi ni. Ramai orang komen rupanya sini. Saya tak baca komen pagi ni. Hari ni lucu sungguh. Duk tengok komen. Tu tak payah. Pandang, diam. Fokuskan. Kosongkan pikiranmu. Jangan ada lagi kesibukan dunia dan makhluk. Tu. Habis sejam kan tak nangis lagi. Sejam lah duk muhasabah tu. Sejam lah. Kerahnya hati kita ni. Tapi orang-orang yang ulama-ulama sufi ni ahwal. Dia mari top. Saya nangis. Allah. Cukup kadang-kadang dia datang dengan auranya. Dia datang dengan rohaninya. Kita tengok gerun. Allah campakkan haibah pada dirinya. Sehingga
Tak mampu untuk kita nak memandang wajah sampai gementar kalbu kita. Ini ulama sufi. Jadi orang sufi dia bicara dengan ahwal bukan dengan akwal. Kita ni ustaz ni cakap, taubatlah kamu, ittaqullah, takwalah kamu, bertaubatlah kamu. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Balik tak taubat pun. Habis dalil Al-Quran, hadis cerita taubat, balik tak taubat pun kita ni. Tapi ulama sufi dia tak cakap pun, dia tak suruh pun kita taubat. Tengok wajah dah, balik Allah. Balik tu kita taubat. Bukan taubat. Taubat. Kita ni habis sarah lah tentang taubat. Balik tak taubat pun. Serak lah suruh. Kan? Tapi duduk dengan orang sufi ni, kita tengok wajahnya, duduk dalam majlis, balik kita rasa nak taubat. Ni dia cakap dengan apa? Dia cakap dengan qalbunya. Dia bicara dengan qalbu. Tak perlu muzik-muzik. Kita ni kadang-kadang dah dengan bahasa tersusun, intonasi, masuk lagi muzik kan. Ting 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 ting. Masuk dengan muzik lagi, masuk dengan bunyi ayat terjun, nak tak payah muzik. Dia macam nak kata kat Kak Ngah ini lah, ESQ. Tawa je. Tak perlu muzik. Orang sufi ni tak perlu support muzik. Muzik please, jangan. Nak bagi sentuhan tu, nak ambil lagu yang bawa mu alfa lah, delta, nak angkat tak ya. Kerana dia dah datang dengan rohani. Jadi tak perlu dengan muzik-muzik, nak buat tambahan untuk nak bagi menangis, tak ada. Memang tangisan itu daripada dalaman. Ini orang sufi. Banyak lari tajuk. Kita ni kadang pasal muzik pun tak ada benda pun lagi. Kan? Orang tengok, tiba-tiba muzik masuk, tak masuk muzik. Duk komplain lagi. Muzik ni tak masuk, tak kena pemilihan muzik. Maksudnya tak ada kekuatan. Kita cakap dengan akal. Sayalah, kita cakap dengan akal. Kita banyak dengan bicara akal, dengan kitab. Tapi orang sufi dia tutup kitab. Maka yang nak Walid kata, duduk dengan orang sufi, tak payah bawa kitab. Kan? Kerana dirinya sudah kitab. Maka duduk dengan orang sufi ni kadang-kadang para syekh sufi ni dia nak test kita. Kalau betul kamu nak mengaji aku, jangan bawa kitab. Janganlah bulan depan bawa kitab. Allah sungguh ni. Saya bukan sufi, saya sapi. Sebab mereka tak nak lagi kita terikat dengan kitab. Aku nak bercakap dengan pengalaman aku. Aku nak cakap dengan pengalaman aku. Aku tak mau dengan pengalaman orang lain. Kitab-kitab ni, semua pengalaman orang lain. Kita baca Minhajul Abidin. Cerita Ba'aqabah nafsu. Itu pengalaman dia. Kita baca Hikam Abi Madian. Itu pengalaman dia. Kita baca Hikam Ibnu Atta'illah. Itu pengalaman Zawq dia. Kita baca Hikam Al-Haddad. Itu pengalaman dia. Sekarang ni kita ni duk baca kitab tasawuf, kitab sufi, kita baca pengalaman orang. Bila kita nak ada pengalaman? Kena tanya tu. Renung, pandang kalbu masing-masing. Muzik. Ini waktu ni kena masuk muzik Kak Ngah. Kak Ngah tak pandai tu, tak nyambung. Patut saya dah turun sikit nada tu, muzik masuk. Kita ni banyak cerita pengalaman orang, cakap pengalaman orang. Bila kita nak ada pengalaman sendiri, muzik masuk. Jadi kita nak kena ada pengalaman kita. Maka kalau kita nak ada pengalaman kita kena bersalib. Maka guru-guru sufi ni dia tak mau ada kitab. Bukan kata dia tak boleh mengajar kitab. Dia boleh mengajar kitab. Dia boleh baca satu-satu, cukup. Ilmu dah ada pada kamu. Tapi buahnya itu kamu kena berjalan. Kamu betul nak dapat buah itu, nak dapat permata itu, nak dapat belian itu, dah kamu kena berenang dengan aku. Dan kamu sanggup untuk menempuh pelbagai halangan. Dan kamu akan melalui jalan disakiti. Kamu sanggup disakiti,
kamu sanggup dihina, kamu sanggup untuk pedihkan nafsumu, kamu sanggup untuk peritkan nafsumu, kamu sanggup untuk sembelihkan nafsumu, kamu sanggup untuk hilangkan kemahuanmu, kamu sanggup hilangkan segala nikmat-nikmat nafsumu, dah. Sanggup, jom kita berjalan. Itu mujahadah. Itu redha. Kalau tak sanggup, tak dapat. Barulah kita akan dapat pengalaman kita. Ketika kita sudah ada pengalaman itu, kita baca, oh, ini pengalaman aku. Ini juga aku dah lalui. Ini. Jadi dia baca kitab dengan pengalaman dia. Bahkan dia mengajar kitab dengan pengalaman dia. Itu kadang-kadang kita duduk dengan orang yang ahli dia, baca kitab tu, kita rasa satu kena sebiji. Tapi, kalau kita duduk dengan orang yang hanya cerita pengalaman orang lain, sekarang ni, Ustaz, kami tak mau dengar pengalaman orang. Macam mana kami nak dapat pengalaman itu? Macam tu. Straight the point. Oh, ni mesti orang SQ juga ni. Kena ambil database tu kat kau. Kan? Sekarang ni kita kena cipta pengalaman kita. Sudah-sudahlah kita baca pengalaman orang. Betul tak? Pengalaman orang sebagai panduan. Lepas tu kita bila lagi? Muzik masuk. Cuma tak masuk dengan suasana. Allah. Saya mana esok ke Jakarta mungkin nak. Kan? Dan nak musafir. Jadi kita kena cipta pengalaman kita. Macam mana kita nak cipta? Dah. Kita berguru. Kita hubungkan balik. Maka ketika kita ambil zikir, ambil selawat tu tidak lain. Guru nak isi pengalaman tu. Maka sebenarnya apa yang kita rasa, apa zauq, apa keasyikan, itu ialah apa yang Allah buka pada guru-guru yang limpahkan. Tiba-tiba rindu pada Allah. Itu ialah setitis rindu yang ada dalam dada guru sudah ada dalam. Mari asyik. Allah pandang. Itu adalah asyik yang ada dalam dada guru. Jadi guru ni dia buka laluan sikit je. Dan kadar masing-masing. Sejauh mana kita menadah dengan baik, sejauh itulah guru akan. Kerana guru dia akan limpahkan. Guru dia tak akan sekat sikit pun apa yang ada pada diri dia. Kita tengok dengan Ayah Nawalid. Apa yang Ayah Nawalid buka, baru ke, semua dia buka pada kita. Tak ada sikit pun dia simpan. Kasihnya. Atas kita pula lah. Kita nak menadah sejauh mana. Kita dah kosongkan ke belum. Kalau kita pergi dalam keadaan dah penuh, kita tak dapat apa. Kalau kita sudah kosongkan sungguh-sungguh, kita dapat. Sebelum nak dapat limpahan tu, bersihkan belum? Maka bersihkan dulu, baru kita akan dapat. Begitulah adab kita. Ketika kita duduk, kita bawa dalam keadaan kita ni tidak ada apa-apa dan kita mengharapkan apa yang Allah buka pada dia, dibukakan kepada kita. Baik, selesai. Tajalli adalah ungkapan kaum sufi. Habis itu. Tajalli adalah ungkapan kaum sufi yang bermaksud limpahan dan pantulan. Terdapat sebahagian kaum sufi menterjemahkan tajalli dengan penjelmaan. Ini kalau di Indonesia disebut tajalli itu dengan penjelmaan. Namun kita bimbang bahasa itu tidak salah arti, dia membawa kepada satu takwilan yang salah. Justru itu wajib ditakwilkan dengan makna yang layak. Allah mentajalikan rahsia-rahsianya tentang dirinya itu pada diri alam dan ini. Semuanya nak catat gambaran, penceritaan tentang apa? Tentang kewujudan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu perlu ditakwilkan dengan makna yang layak bagi sifat Allah Subhanahu wa taala di atas jalan laisa. Ini kita kena beradab dengan Allah. Ini adab kita dengan Allah. Kena takwil. Apa pun kena ditakwilkan tetap di atas jalan laisa kamislihi. Boleh faham? Di atas jalan laisa kamislihi syai'un. Apa sahaja perkataan yang digunakan seperti bayangan, cahaya matahari dan sebagainya, maka hendaklah ditanzihkan, dibersihkan, iaitu wajib disucikan
bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai. Ini akidah kita. Macam mana pun bahasa yang datang, perkataan yang datang perlu ditakwilkan, mesti duduk di atas jalan laisa kamislihi syai'un. Sama ada gambaran ke, pantulan ke, penceritaan ke, yang mana membawa kepada kita mentakwilkan, menyamakan Allah dengan makhluk, itu kehinaan. Boleh faham? Itu semua adalah kehinaan. Tak boleh. Itu adab. Itu akidah kita. Akidah kita kena di atas jalan laisa kamislihi syai'un. Walaupun apa jua bahasa dan istilah yang digunakan, kena duduk di atas laisa. Boleh faham? Itu adab kita dengan Allah Subhanahu, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tajadikan, Allah Taala mentajadikan ilmu Allah kepada kita. Nak menunjukkan bahawa kita ni tidak ada ilmu. Apa yang ada pada kita ni tajali daripada ilmunya. Kita ni bodoh. Allah Ta'ala mentajalikan kudrahnya pada diri kita. Maka nak tunjuk kita ni lemah. Jadi segala kekurangan diri kita ini, semuanya nak cerita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Rosak akidah kita. Bahkan itu adalah satu kehinaan. Jadi perlu ditansihkan, iaitu wajib disucikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai dengan makhluk. Ini akidah kita. Dan tidak menyerupai apa yang dikias-kiaskan. Sekadar faham saja. Yang dikias-kiaskan ini sekadar ambil faham. Boleh faham? Sekadar kita ambil faham. Oleh kerana itu kita kena duduk dengan pewaris nur baginda Nabi SAW. Pewaris ni ada dua. Satu pewaris Nabi yang bersifat umum. Yang kedua, pewaris Allah yang bersifat khusus. Pewaris Nabi ni ada dua. Satu pewaris Nabi yang bersifat umum, satu lagi pewaris Nabi yang bersifat khusus. Jadi para ulama' ni semua pewaris Nabi. Semua di sana ada yang mewarisi pusaka umum, ada yang mewarisi pusaka khusus. Jadi yang mewarisi pusaka khusus Nabi ni, yang khususlah. Yang inilah kalangan para wali-wali Allah. Para kekasih-kekasih Allah. Jadi kena dapat di situ. Yang mewarisi yang umum, ulama' syariat. Yang mewarisi pusaka khusus, ulama' hakikat. Namun kedua-dua ulama' ini tidak boleh kita tinggalkan. Kerana kesempurnaan salib kita ialah syariat dan hakikat. Kalau Allah Ta'ala tajalikan satu je asma'nya, itu pun kita dah tak ada, kita rebah lah. Satu je asma'nya, Allah buka. Satu je tajali sifatnya, Allah buka, dah cukup lah. Untuk benar-benar kita memandang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Musa AS minta nak pandang Allah, Allah hanya pancarkan nur. Bukit Tursina hancur, rebah Nabi Musa AS. Gunung pun berkecai. Begitulah. Kita tak mampu nak menanggung semua rahsia Allah. Tak mampu. Kalau dibukakan, kalau seorang yang khawas pun, yang kalau dibukakan pun, itu hanya setitis sahaja. Pun dia tak mampu nak gambarkan, pun dia tak mampu nak cerita dengan apa yang Allah buka pada dia. Satu je asma Allah, satu je sifat Allah, tak perlu banyak. Dibukakan itu pun dah tidak lagi kita memandang diri kita. Kalau dibukakan Ar-Rahman, kasih sayang Allah, Allah zahirkan semua, dibukakan tajalli Ar-Rahman Allah, jalal keagungan Allah, keindahan jamalnya Allah, ataupun al-hikmah ilmunya, dibukakan akan tajalli ilmunya Allah dalam hati kita ini, dah rebah kita.
tersungkur kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala nak buka ni, tengok keadaan qalbu kita. Kalau hati kita belum lagi bersih, belum ikhlas, tidak sungguh duduk atas jalan syariat Muhammad, Allah tak buka. Jadi kalau Allah nak buka ni, kena duduk sungguh-sungguh dengan jalan syariat Muhammad. Dan kena ikhlas, kata Ayat Nawali. Kamu pegang sungguh-sungguh dalam acuan syariat Muhammad, ikhlaskan hatimu, maka Allah Ta'ala akan buka. Allah Ta'ala buka. Jadi syariat jangan tinggal. Maka orang yang Allah Ta'ala nak buka ni, dia tidak lain, dia kena dengan jalan apa? Jalan dia banyak merenung. Dia banyak bertafakur. Dia banyak memandang, renung, tafakur. Maka Nabi suruh kita banyak bertafakur dengan ni, semua ni. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Banyak bertafakur dengan ciptaan Allah. Tengok, perhati, renung, fikir. Yang perlu kamu tadaburkan. Ini ayat-ayat Allah ni. Semua ayat-ayat Allah. Ayat dalam bentuk penciptaan. Ayat Al-Kauniyah. Itu yang saya baca kalau siapa ikut baru ni. Saya bicara tentang Allah Ta'ala akan sentiasa tanazul. Kepahaman Al-Quran ni tak akan putus. Ada proses penurunan ayat Quran dah habis, selesai. Itu khusus pada Nabi. Proses penurunan ayat Al-Quran dah. Wafatnya Nabi, maka sempurnalah Al-Quran, sempurnalah risalah. Namun proses kepahaman ayat itu tak akan berhenti yaumal qiyamah. Berarti kepahaman ayat-ayat Quran ni, ini Allah Ta'ala akan buka sampai hari kiamat. Maka orang sufi dia baca satu-satu ayat, Allah Ta'ala buka, dia faham ayat itu. Maka itu ada istilah tafsir isyari. Tafsir para sufi disebut sebagai tafsir isyari. Mereka tafsir dengan apa yang Allah Ta'ala buka kat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka faham sudut yang lain. Tak akan habis. Tak akan pernah habis ilmu Allah ni. Oleh kerana itulah semua ayat-ayat Allah ini kita kena tadabbur. Bukan sekadar kita tadabbur ayat-ayat yang kita baca tu, yang disebutkan ayat-ayat Quran, ayatul Quraniyah, namun juga jangan kita lupa untuk kita tadabbur ayat-ayat yang ada pada diri dan alam ini. Jadi kena banyak tafakur. Ada orang yang banyak tafakur, orang zikir, tiba-tiba dia rasa dekat dengan Allah. Tiba-tiba dia rasa dia berada dalam liputan, dalam apa? Dalam dakapan cinta Allah. Dia merasa dia sudah diliputi kasih sayang Allah. Dia melihat semua keindahan. Itu tajalli yang telah Allah buka pada dia. Maka kadang-kadang tajalli ni ada yang kekal, ada yang kadang-kadang dia buka sekejap hilang. Dia buka sekejap hilang. Ada yang dibukakan lama. Ada yang dibukakan seminit. Ada yang dibukakan sampai setengah jam. Ada yang dibukakan sampai 1 jam. Ada yang dibukakan sehari. Ini yang kadang-kadang ada istilah majzub tu. Orang majzub. Ini ketika mana tarik, disebut sebagai tarikan ilahiyah. Tapi kalau ada guru yang akan kawal. Kalau tak ada guru, dia tidak boleh nak kawal dengan apa yang benda yang dibukakan oleh dia. Maka seorang guru syekh sufi ni, kalau dia bawa zikir, kalau duduk dengan para mursyid ni, dia tengok terlalu kuat sangat gelombang itu, kadang-kadang dia kawal. Dia yang redakan supaya murid ni tidak rebah dan sebagainya. Tidak berlaku syatahat, tidak berlaku hal-hal yang tidak membawa pada jalan yang harmoni. Dia kawal. Dia tidak menjadi majzub. Jadi majzub ni jalan yang mana Allah tarik terus, yang disebut sebagai tarikan ilahiyah. Sedar-sedar di puncak gunung. Dia sedar-sedar duduk atas puncak gunung. Boleh faham? Tapi bagi orang yang bersalik, dia naik sikit. Guru buka sikit. Guru akan buka. Sehingga dia naik sampai dengan baik. Duduk di atas puncak gunung. Ada mereka yang sedar-sedar sudah duduk atas puncak gunung. Ini Allah tarik langsung. Biasanya orang begini,
dia kena bersalik balik. Orang yang tiba-tiba sedar sudah duduk atas puncak gunung, dia tidak boleh bimbing murid. Dia tidak boleh bimbing murid. Ini sajalah saya tambahkan lagi info, maklumat pengajian. Dan tiba-tiba dia ditarik, disebut sebagai majzub, tarikan jazbah ilahiyah. Tarik naik. Orang begini dia tak boleh ada murid. Dia nak ada murid macam mana? Dia pun sedar-sedar dah atas puncak gunung. Dia tak tahu apa itu selok belok, perjalanan, liku-liku kerohanian. Dia tak tahu mana tipu daya, mana jalan yang licin, yang mana yang ada halangan batu besar. Orang begini, dia diharuskan untuk kembali cari mursyid. Walaupun dari segi maqamat dia sudah ada. Tapi dia kena duduk balik bawah mursyid, bersalik kembali. Baru dia naik balik. Tapi dia naik cepatlah sebab dia dah ada perasaan itu, pengalaman itu. Barulah dia dapat izin untuk ada murid. Maka orang majzub tanpa ada guru, dia tidak boleh ada murid. Kalau dia akan jadikan murid dia semuanya majzub macam dia. Jadi kita akan tengok tak harmoni, murid-muridnya tak harmoni. Sebab dia sebenarnya tidak stabil. Jadi kita tengok muridnya pun tak stabil. Kan? Tak stabil ni. Kalau tak stabil, tengok balik guru. Oh, patutlah guru dia pun tak stabil. Jadi dia kena bersalik, kena duduk balik, naik balik, barulah diberi izin untuk bawa, untuk angkat kembali. Mari perasaan takut, tunduk, khasyah kepada Allah. Gerun. Tiba-tiba datang gementar, datang kegerunan. Itu tajalli yang Allah buka dalam kalbunya. Disebut sebagai tajalli keagungan. Kalau rasa duduk dalam kasih sayang Allah, rasa duduk diliputi kasih sayang, keindahan, itu disebut tajalli jamal Allah Ta'ala. Ini ialah sekadar mana apa yang Allah Ta'ala buka. Begitulah ketika mana Allah Ta'ala tajallikan kepada Nabi Musa AS, jatuh pengsan Nabi Musa. Tak mampu dilihat. Kalaulah tajalli Allah, kalau Allah Ta'ala buka pun tak mampu lihat, apa tak lagi kalau nak lihat Allah. Tak mampu. Tak mampu. Kita hanya memandang dalam bentuk bayangan saja. Macam kata Ibn Walid, kita nak tengok matahari, kita nak direct tengok matahari, tak mampu. Kekuatan cahaya matahari tu menyebabkan silau dia tu boleh rosak mata. Kita tak boleh mampu nak tengok matahari direct begitu. Jadi nak tengok matahari dengan sempurna di mana? Ambillah baldi, ambil besen, start. Oh, tengok. Lihat matahari pada permukaan air. Maka Allah Ta'ala ciptakan alam ni, Allah suruh lihat dia. Jangan bicara tentang hakikat zat dia. Jangan bicara tentang hakikat zat dia. Kamu nak lihat aku, lihatlah alam ini. Nak lihat segala tajalli asma'ku, sifatku, perbuatanku, lihatlah pada diri dan alam ini. Maka nak lihat matahari dengan sempurna, lihatlah pada permukaan. Maka nak lihat kesempurnaan Allah, percintaan Allah, tentang Allah, tidak lain, lihat pada penciptaan makhluk-makhluknya. Tempat untuk kita pandang. Ini tempat untuk kita pandang. Jadi tidak jauh. Dia dekat, dia hampir. Dia sangat dekat dan hampir dengan kita. Disuruh itulah. Nak kena pandang, nak pandang dengan apa? Pandangan dengan mata hati. Dengan pandangan mata hati, bukan dengan pandangan mata kepala, mata kasar. Maka mata ni mata Adam. Ni Adam. Mata hati Muhammad. Berarti nak tengok Adam ni, tengok apa yang kamu lihat, namun untuk nak kembalikan pandangan itu, dia perlu kepada mata Muhammad. Apa yang kamu pandang, apa yang kamu lihat, kembalikan pandangan, kembalikan penyaksian itu kepada Allah. Jadi nak kembalikan penyaksian ni, dia perlu kepada mata Muhammad. Mata Muhammad itu disebut mata rohani. Dia perlu kepada cahaya Muhammad. Dengan cahaya Muhammad lah kita dapat kembalikan pandangan kepada Allah. Berarti kalau tanpa mata Muhammad, tanpa cahaya Muhammad, kita tak dapat.
Mata kita sama dengan mata haiwan. Kita tengok pokok, nampak pokok. Haiwan tengok pokok pun nampak pokok. Kita tengok gunung, sekadar nampak gunung. Sama juga haiwan tengok gunung pun sekadar nampak gunung. Kalau kita tengok rumput, sekadar nampak rumput. Apa beza dengan mata kerbau, mata lembu. Tengok rumput, sekadar nampak rumput. Kerana sekadar mata ni. Namun kalau orang tu dibukakan mata Muhammad, ini dengan dipertalikan dengan cahaya guru, menyambung kembali dengan cahaya mursyid, dia akan memandang di sebalik rumput itu, dia menyaksikan segala keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita permukaan demi permukaan, insya-Allah. Cukuplah Kak Ngana. Dan tidak menyerupai apa yang dikias-kiaskan. Kaum sufi berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud hakiki. Segala wujud makhluk adalah limpahan dari wujud Allah. Nanti kita sambung situ. Alhamdulillah tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung, kita hurai lagi. Tajali dalam konteks kesufian. Tajali di sudut pandang kesufian, insya-Allah. Dan saya nak buat pengumuman di sini. Pengumuman yang pertama, termasuk yang mengikuti secara online. Yang pertama ialah program Kota Sufi kita Ogos di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi Kota Sufi 1.0 di Masjid Seri Sendayan, Ogos 2023. Januari 2024, Kota Sufi 2.0 di Tasikmalaya. Hujung tahun lepas kita buat pertemuan tertutup Masyaikh Sufiah. Maka tertubuhnya Rabitah Masyaikh Sufiah se-Nusantara. Ketua umumnya ialah Syekh Siti Rahimuddin An-Nawawi. Dan saya diamanahkan sebagai setiausaha kerja bagi Rabitah Masyaikh Sufiah. Jadi pendek ringkas cerita, naik turun Sabah, program ni dapat kelulusan Kerajaan Negeri Sabah, dan program ni adalah anjuran Kerajaan Negeri Sabah dan kerjasama Rabitah Masyaikh. Saya juga diamanahkan sebagai pengarah pelaksana 2 untuk program Kota Sufi ni. Apa tujuan? Kita nak himpunkan ulama-ulama sufi. Kita nak himpun ulama-ulama sufi yang muktabar, dan kita nak angkat balik keilmuan sufi yang sebenarnya dan pengamalan tarekah yang sebenarnya. Bila tu Ustaz? Belum 21 sampai 24. Jadi saya ajak seru semualah bonda-bonda saya di sini, keluarga saya yang saya cintai ini, keluarga Senawan. Kalau ada kelapangan, jom kita ramai-ramai duduk bersimpuh di hadapan guru-guru kita. Ini syiar kita. Kita tak nak lagi orang jahil yang bawa tasawuf. Kita tak nak lagi orang yang tidak kelayakan cerita bab tarekah tasawuf. Yang kadang-kala mereka lah yang merosakkan nama tarekah tasawuf. Mereka lah yang mencemarkan nama tasawuf, yang menyebabkan umat takut. Sebut tarekah tasawuf takut, sebut nama mursyid takut. Tambah pula mari filem bid'ah ni. Kan? Ya, kita tak nafi memang ada kumpulan-kumpulan yang bertopengkan tasawuf sufi mursyid, namun bawa kepada nafsu, bawa kepada kebatinan. Namun sedikit sangat segelintir kumpulan itu. Tetapi kadang-kadang impak kepada filem itu dia akan membawa kepada orang semakin takut dengan sufi. Orang, oh inilah tasawuf, inilah sufi, inilah. Jadi orang semakin takut, sedangkan Nusantara ni sufi. Tok nenek moyang kita dulu sufi. Mereka ialah pengamal sufi, mereka penyebar tarekah, mereka membangunkan kekuatan umat dengan kesufian. Maka kita himpunkan Syekh Sufi se-Nusantara ini ialah kita nak dengar pencerahan kesufian yang sebenarnya. Biar duduk atas manahan ilmu, biar duduk pada pengamalan yang sebenarnya. Apa tujuan duduk dalam tarekah? Apa tujuan duduk dalam tasawuf? Apa yang kita cari yang sebenarnya? Jadi insya-Allah 21 sampai 24 Ogos buat di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Saya ni memang bermula daripada balik musafir, baru ni lebih kurang hampir 20 hari lebih, daripada bumi Syam sampai Jordan, Syria, Mesir, Madinah, Turki,
Kami sembahyang raya di Masjid Umawi Damsyik lebih kurang sebulan hampir. Jadi masih keadaan suara ni tenggelam timbul macam-macam betul lah. Mungkin bukan sampai masanya lagi. Lepas tu dah pergi ke Sabah untuk masyarakat induk, jumpa Saudara Samah Datuk Mufti pun dah 2 kali ke utara, dan esok malam saya ke Jakarta sampai 9 balik, 9 terus ke Kota Baru, jumpa beberapa orang tokoh-tokoh sufi yang kita nak jemput hadir ke Kota Sufi. Pendek je, safar saya ni 6, 7, 8, 9. Hanya jumpa beberapa individu yang dalam list Kiai Ali Abdillah. Mungkin akan pergi untuk nak ziarah ke semua tu. Jadi nak ziarah ulama-ulama sufi ni, kan dia tak boleh kita nak jemput hello Syekh, saya dah WhatsApp surat ni surat jemputan Syekh, tak boleh, adab. Walaupun kita dah jumpa, walaupun nombor-nombor Syekh tu ada, kita pernah berinteraksi, kita pernah WhatsApp, kita pernah, cuma kadang-kadang dari segi adab kita ni, kita jemput mereka berdepan, ni surat, ni jemputan, ni kertas kerja, apa tajuk nak cakap. Itulah kadang-kadang masa kita tu banyak luar, dan perjalanan itu, jadi kita terpaksa ziarah seorang-seorang. Apatah kalau di Indonesia tu daerahnya jauh-jauh, kita pernah 2 hari 2 malam duduk atas kereta je, untuk tak hanya mandi di masjid, teruskan perjalanan. Kenapa kita nak kejar masa nak selesaikan ziarah tu, kadang-kadang sampai 2 hari 2 malam tu duduk atas kereta je pagi. Kita malah nak check in mana-mana supaya kita nak kejar, kerana waktu Syekh. Kalau Syekh kata esok pukul 11, kita nak pastikan pukul 10 kita dah sampai. Tapi daerah tu jauh-jauh. Tapi inilah khidmat kita, mudah-mudahan. Khidmat kita untuk kita bawa ulama-ulama kita, biarlah umat ini kembali bertaut dengan para ulama-ulama sufi. Kerana kekuatan ini dengan ulama sufi. Kita tak akan dapat pertolongan daripada Allah kalau solat kita hanya solat zuhir, ibadah kita zuhir, namun kita tidak ada kekuatan spiritual, kekuatan rohani. Maka nak dapat kekuatan rohani ni tidak lain, dia kena duduk dengan ahli rohani, kena hubungkan balik hati-hati kita. Kita nak bawa umat ni kembali pada syekh-syekh sufi. Kita bukan nak ajak pada kumpulan kita bukan nak ajak pada perguruan kita bukan nak ajak pada kelompok kita nak ajak kepada tariqah tasawuf yang benar. Bersimpuhlah kamu dengan ayah-ayah rohanimu. Bersimpuhlah kamu dengan mursyid-mursyidmu. Yang penting ada mursyid. Yang penting ada didikan tarbiyah. Jadi bolehlah, kalau saya tu ada yang ikut pengajian saya tu ada kat 30 orang dah beli tiket lah. Baru ni di Ipoh, tim Ipoh yang ikut pengajian sebulan sekali di Ipoh tu dah beli tiket. Lepas tu di Gombak dah ada satu kumpulan yang ikut pengajian dengan saya online tu, yang rapat dah beli tiket. Lepas tu kuliah saya sebulan kali di section 13 Kelak Gom, tempat anti masyitah tu. Saya ingat mereka ni ialah orang elit ni tak mau pergi. Rupanya dah nak uruskan satu bas. Dah ada nama-nama. Jadi boleh urus sendiri. Boleh urus sendiri. Nanti keluarga senawar, berapa orang, pecah lah. Nak cari homestay-nya, transportnya. Pergi 21 malam Kundasang Berselawat. Cuma Kundasang Berselawat ni kalau jauh tak payah pergi. Ini untuk masyaikh dan masyarakat Kundasang. Kerana perjalanannya 1.5 jam ke 2 jam daripada KK. Jadi ibu-ibu datang 21 malam rehat, carilah hotel-hotel, homestay yang dekat dengan Masjid Bandaraya. Esok Jumaat 22 dah kuliah subuh yang pertama. Baba Rizwan, semua tajuk kita semua tajuk siapa slot itu semua kami yang susun. Kuliah duhanya siapa? Kuliah sebelum Jumaatnya siapa? Jumaatnya khutbah Jumaat daripada Saudara Samah Datuk Mufti. Itu hari Jumaat. Maghrib Isya ada satu tajuk, malamnya perasmian oleh Ketua Menteri Sabah. Ahad malam penutup oleh TYT Musa Aman. Ni program kerajaan negeri. Jadi kita kena ikut semua protokol kerajaan negeri. Walaupun kita Rabitah ni kerjasama, kita menjadi orang kuat di belakang tabir, tapi semua kena ikut protokol kerajaan negeri. InsyaAllah. Jadi bagi yang berkelapangan, jom 21 sampai 24 ataupun 25 baliklah, ambil penerbangan 25. Kalau ada bajet lebih, baliklah 29. Kalau bajet lebih, lajaklah pergi Kundasang, lajak pergi Tawau, lajak pergi Sempurna, lajak pergi Pulau Mabul. Pulau Mabul, kena pergi Pulau Mabul, bonda-bonda.
Kena pergi. Patut catat Pak Tajali pula kan. Jadi ayuh kita pergi sama-sama insya-Allah. Sekadar itulah barakallah.